Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari Sabtu, tepat 9 bulan 5, 2569. Bersama dengan tepat 20 Zulkaidah 1447 Hijrah. Kita mari dengar berita Islam ya Allah pagi ni nah. Kita pergi tengok di Hormuz, satu tempat di laut Hormuz nah. 2 hari dah nah duk berdeh di Hormuz nah. Iran dengan Sahara duk berdeh mari di Hormuz ni, tapi berdeh tak kuat. Berdeh sikit-sikit. Ni Iran tu baik royak semua orang nah. Surat khabar Iran baik royak semua orang kata berdeh tak banyak, berdeh sikit-sikit, perak-perak rasa panggil. Banyak je di kawasan Hormuz ni. Tu. Lepas tu Sahara tu baik royak lah kata dia berdeh kapal 2 butir nah, kapal Iran di kawasan Hormuz ni. 2 butir. Hormuz ni dekat-dekat dengan Oman, para Sahara berdeh kapal Iran 2 butir nah. Kapal ni kapal muat minyak, tapi ke Sahara berdeh tu tak ada minyak lah letak kapal saat ni. Kapal tu nak masuk pergi di Iran lah. Kena Sahara berdeh nah 2 butir kapal nah. Sebab tu lah duk jadi berdeh tak kuat, berdeh sikit-sikit lah di kawasan Hormuz ni. Sahara dengan Iran lah. Ni merai nah, merai. Habis tu betul. Kita pergi sebelah di West Bank lah. Sebelah West Bank ni di satu tempat di Izaria, satu bandar nama Izaria dalam West Bank lah. Sebelah di balik Yerusalem. Fort Israel ni dia suruh kedah lah. Kedah duk jual dalam Izaria ni 50 tempat. Suruh katuk berhabis. Tu. Kedah 50 tempat ni banyak lah. Suruh katuk. Lepas tu suruh katuk dah suruh return. Suruh purah Kedah 50 tempat. Nah belah balik West Bank nah. Berita tu baik sebagai nah. Lepas tu ada lagi nah belah West Bank ni ada video tu baik ni. Ada orang Tino, orang belah West Bank 2 orang. Saya tengok dalam video tu nampak ada 2 orang nah. Duk jalan tepi batas. Lepas tu ada penduduk Fort Israel mari karuk, mari heret, mari tolak. Nah, tapi Fort Sedar duduk tengok saja, tak ada kata apa. Di sebelah West Bank nah ada berlaku lah ni nah. Fort dia ikut di mana nampak orang belah West Bank ni Fort dia heret, dia tolak dah belakang nah. Tu Fort penduduk Fort dia duk buat nah. Dah duduk tengok saja, tak kata apa nah. Habis tu lah. Kita pergi tengok dalam Lebanon pula, Lebanon Selatan lah. Bulah lah tu baik royak kata dia tak bau di satu bandar, satu kampung Naharia. Tu. Lepas tu pula berdeh kereta Fort Israel, Fort tahan Fort Israel. Fort tahan Israel duk buat kereta nak masuk di satu bandar. Dia nak pergi di bandar Hadatha. Nak pergi kampung Hadatha, duk pergi kereta nah. Bulah kata berdeh caruak tepok dia dibanding nah. Tu. Bulah duk tu baik video semua nah. Kata boleh berdeh, boleh bang Fort Israel mampu banyak ikut nah. Drone hak bulah tadi nak ada video nah, boleh tengok sesah lah. Hak bulah bang di mana katik dah. Ada tu baik dalam Facebook ni ada tu cari tengok lah. Saya nak buat pergi tengok lah ni tak boleh. Tak boleh tengok dah ni. Goyak saja boleh. Ni bulah baik berakat diri lah. Atau berdaya caruak Fort Israel lah. Kita pergi dalam Gaza nah. Dalam Gaza ni merai ni lah saya baca berita ni.
Puasa puasa sedih jugalah. Ada satu keluarga nah. Satu keluarga ni anak dia dalam Gaza lah, anak dia tu tekah duk berdeh kuat dalam Gaza tu nah. Anak dia ni rat 18 bulan. Pas mak dia tu duk kata anak dia ni mati syahid dah lah. Pergi sehari di rumah sakit tempat duk taruh mayat tak temu. Pergi buka ke emoh cari habis lah ke emoh tak temu. 18 bulan dia duk cari geno anak dia syahid, geno tak ada temu mayat. Ni satu keluarga lah, tak ada temu mayat, duk cari juga 18 bulan dah. Tapi satu hari nah ada terosak mari. Bomo gue terosak mari kok mak dia. Kata anak demo ni tak ada mati lagi. Masalah ni duk dalam gok di Isra tu. Duk dalam gok di Isra lah. Inilah wak dia mujo. Mujo jugalah tapi dengan syahid buat syahid lagi. Nah, masalah ni duk dalam gok lah. Bomo gue tu mari royak lah. Kok mak dia tu. Ni satu berita tu baik dalam surat khabar semua orang lah. Lepas dia tu you nak buat baik no tak tahu lah. Kalau duduk dalam gok Isra ni payah sikit nak tu baik. Malaikat ada berjanji tukar tawan ni pula tu lah baru boleh nak tu baik pula lah. Habis dekat tu lah. Lepas tu pagi ni sekadar ni saja berita, ada pergi nak tambah berita boleh tambah lagi lah. Saya nak tengok berita apa lagi ada lah. Saya nak ayat buku apa buat baik hak kri nak asai dia nak buat asai lah ni boleh pergi lah di kosong ni bong ni dia buka lah buku 8 ya buka dah. Masuk pergi buat tu boleh buat lalu dah dia nak 20 orang sehari lah. Semua tu kena bakar queue, kena pergi cong queue. Tapi hari ni ambil hari Selasa, Selasa, Rabu 3 hari yang masuk lah. Masuk pergi jalan masuk pergi lah kata nak buat lesen buat bakal krim boleh buat lah dia buka. Tapi dia nak pergi buat boleh buat lah. Lah ni lah ada dia tu baik prakak cakap dah lah. Tu lah ni dia tak ada bakal krim, tak ada asyik, tak ada lesen lah. Payah sikit nak tu baik kot jala tu lah. Igak sungguh lah. Nak buat motor ni dah cukup lah. Dah pagi ni sekadar ni saja lah. Jumpa pula hotel karen lah. Dah. Tapi ada nak tambah boleh tambah lah. Kapung-kapung boleh hoyak duk mana lah hoyak lah. Lepas tu hak mesti kita kena doa we saudara kita di Gaza. Tapi dia tak doa we hak ni lah nanti jawab kepada Tuhan lah hari kiamat lah. Abu ya dah dia tak doa, dia tak tolong Gaza. Dia jawab sendirilah tak apa. Tuhan hari kiamat lah. Kita kena doa lah. Lepas wajib kita doa tak apa dah, tak boleh buat apa dah. Tu. Pagi ni assalamualaikum.